Kenapa pendapatan pasif penting? Jika anda nak bebas kewangan, wajib tonton video ni sampai habis. Yang keempat, yang paling penting, pasti anda dapat. Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya dapat manfaat kepada semua. Pertama, pendapatan aktif ada limitnya. Ramai orang kerja siang dan malam, malah buat kerja sampingan tak berhenti-henti nak dapat extra income. Tapi, pernahkah anda terfikir kalau satu hari nanti anda jatuh sakit ataupun pergi bercuti? Kalau bergantung hanya pada pendapatan aktif, duit pun berhenti masuk. Kedua, pendapatan pasif terus jalan walaupun kita rehat. Bayangkan ada sumber income yang tetap walaupun tengah melancong atau berehat sebab kesihatan. Best kan? Inilah kelebihan pendapatan pasif. Anda tak perlu kerja tanpa henti untuk dapatkan duit. Duit akan datang cari anda. Nombor 3, masa lebih berharga daripada duit. Kita hanya fokus pada pendapatan aktif. Kita sebenarnya sedang tukar masa dengan duit. Masa tu terhad, tahu? Pendapatan pasif juga boleh bantu kita capai impian tanpa risau kewangan. Jadi, cuba fikir, patutkah luangkan masa untuk bina pendapatan pasif? Keempat, pilih platform bisnes yang betul dan boleh dipercayai. Nak tahu cara dan platform bisnes apa? Komen nak sekarang kat ruang komen atau pergi profil Dennis, klik link like get offer, masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Dennis akan tunjukkan cara macam mana nak capai passive income. Let's join Dennis.